Untunglah Tok T, untunglah. Belagak sih. Kak Iti, kami yang menerima berita pun teruja. Macam manalah Tuan Badan sendiri Sebenarnya Kak Iti dapat berita ni daripada pihak Universal Music Malaysia. Apabila Apple Music maklumkan kepada mereka yang lagu Kak Iti ni antara pilihan daripada King Charles kan. So biar betul. You all ni janganlah tertipu, sekarang banyak AI ni kan. Kan takutlah kan. Tapi dia kata, oh no, this one betul real. Memang daripada Apple Music. So dia ada pilihan-pilihan lagu. So lagu Siti Antar Pemana termasuk. Okay, tak sangkanya. So saya rasa memang muzik daripada lagu ni saya patut congratulations dekat Hales dan juga Ezra Kong. Sebab mereka menjadikan lagu Antar Pemana ni antarabangsa. yang diboleh antarabangsa, betul. Apabila King Charles dia tahu yang dia memahamilah maksud lagu tu kan. Memang betul lah cinta tu melebihi daripada masa kan. Walaupun kita dah tak ada ke, tapi Antar Permana ni dia macam infinity. Kasih sayang kita tetap infinity. Ya Allah, tersenyum saya dengar.